Seronok sangat dengan motor ni. Dengan bisingnya. Bahaya lagi. Apa yang Mak Rempit nak sebenarnya? Motor ni akan ubah hidup kita. Kalau menang, Sam. Kalau kalah, jadi hamba hati. RZ open 100 standby. Wah payung lu orang dengan satu mata. Kau tahu kan, benda haram ni jahat dia macam ni. Kau takkan mati ni selagi kita tak capai target kita. Kau tahu perempuan itu hemat budak cerah sebulan ICU tahu tak? Orang membuat kau sebab kau adik aras je. Rempit macam kita nak sampai mampus kan susahkan orang. Ya, aku buta. Asal? Sorry ya, aku sikit lagi nak langgang kau tadi. Aku tak boleh stop rasa. Kalaulah abang tak ada, mungkin aku dengan ibu lagi happy. Apa jadi, aku protect kau. Okey? Kau mesti pelik kan? Aku ni buta, tapi aku suka melukis. Tolong pujuk Ratna, suruh dia balik. Bila angin tiup muka kau, tutup mata kau. Malaikat malam. Saya Nazifdin Nasruddin atau lebih dikenali sebagai Bujok. Saya adalah pengarah, penulis dan penyunting untuk filem Malaikat Malam. Saya memang grow up tengok cerita-cerita motor ni. Tapi maybe sebab saya minat juga tengok filem, saya minat juga baca komik. So end up saya dapat fusionkan dua culture ni dalam diri saya. Dan saya jadi orang yang minat sukan pemotoran dan saya juga minat filem. So saya fikir why not kalau saya buat filem bergenre sukan pemotoran ni lah. Okey, dalam filem Malaikat Malam ni diterbitkan oleh Syafiq Yusof, iaitu anak saya, melalui syarikat dia Wiper Studio. Kesempatan yang diberikan oleh Wiper Studio kepada pengarah muda iaitu Bujok atau lebih dikenali sebagai Nazifdin. Nazif ni dia merupakan seorang penulis skrip. Dia terlibat dalam bikinan filem Sharif sebagai scriptwriter bersama-sama dengan Syafiq. Dan kali ini dia cuba untuk menjadi pengarah. Tapi saya rasa macam relationship Jimmy Azam dengan Mak Jad dalam filem ni, saya rasa tu cover a lot lah waktu saya sekolah rumah lepak-lepak dengan kawan-kawan. Itu je. Saya rasa kejujuran dalam cerita ni sebenarnya dia tentang tema dia tu sendiri, which is tentang fungsi kewujudan individualistik dalam society tu. Malaikat Malam adalah sebuah filem bergenre aksi drama pemotoran. Kita selalu tengok filem motor yang banyak aksi, tetapi filem Malaikat Malam ni dia disulamkan dengan drama dan cinta yang bagi saya sangat halus. Dan saya rasa filem Malaikat Malam ni dia mengimbau kembali filem-filem seperti KL Menjerit. Kebanyakanlah pelakon-pelakon dalam filem Malaikat Malam ni hampir kesemuanya
sebenarnya kebanyakan saya pernah kerja dah. Saya pernah kerja dengan Syafiq Kyle untuk Sheriff, even dengan Amin Hafiz. Saya akan maybe bincang about the script, saya akan bagi reference movie. Tapi bila kita kat set, most of the time kita tak macam kita kena ikut skrip tu sangat. Macam saya tak perlu nak adjust banyak sangat. Most of pelakon yang saya ambil dalam cerita ni tak perlu nak dipolish sangat pun lah. Saya jaga sikit-sikit pun dah cukup okey dah. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafiq Kyle. Saya memegang watak sebagai Azam dalam Malaikat Malam. Dah lama kita tak nampak di industri perfilman Malaysia naskah yang simple, impactful dan juga sangat relatable dengan masyarakat kita. Yang bestnya watak Azam ni sebab dia ketagihan dalam jiwa kelajuan dia. Itu habit dia, dopamine dia yang buatkan dia everyday he rasa hidup dan wujud. Azam ni dia akan sampai di satu crossroad di mana dia perlu pilih satu jalan yang baru atau jalan yang lama kan. Story ni sebenarnya mempunyai feel tone yang berbeza. Jadi apa yang saya kena buat waktu saya edit ni, saya make sure yang the whole colour, the whole location kita ada di satu unified look. So itu yang saya suka dengan watak Azam ni. Saya sendiri jauh lah daripada watak Azam ni kan, yang dia suka motor, dia suka tentang bahagian kelajuan ni kan. Okay, Jimmy ni adalah seorang anak tunggal. Dia ni ada sahabat baik memang daripada kecil, iaitu Azam. So dia ni pomen juga dekat bengkel Azam. Dalam masa yang sama, bila Azam ni race, dia excited dan dia juga bercita-cita untuk menjadi racer juga. Kita semua pernah jadi budak motor, pernah membonceng. So saya rasa yang dekatnya saya dengan Azam ni adalah kehidupan dia yang agak marhain, asal-usul dia yang di pinggir bandar. Itu mungkin dekat dengan saya. So saya rasa apa yang saya buat bukan saya seorang je yang buat. Satu tim saya tu tolong saya untuk make sure kan pacing dan tempo saya tu jadi engaging. Seperti mana skrip-skrip saya sebelum ni pun saya hanya tulis je. Tapi yang betul-betul buat tu the whole team tu. Sebelum ni memang saya banyak mengarah filem, tapi untuk projek ini saya sebagai penerbit kerana kita nak tengok pengarah-pengarah baru. Dengan adanya dana film yang dikeluarkan oleh Finas, opportunity tu untuk kita mengangkat seorang pengarah baru. Jadi saya ucap terima kasihlah kepada Finas yang beri peluang kepada Bujuk ni untuk dia mencuba sebagai pengarah kali pertama. So tanggungjawab saya sebagai Scope Production, kita ni hanya bertindak sebagai pengedar lah dalam melahirkan filem Malaikat Malam. Hai semua, nama saya Tracy Sinyidol dan saya memegang watak sebagai Ratna dalam Malaikat Malam. Saya memegang watak sebagai seorang yang buta tapi dia low vision. Dia masih boleh nampak sikit lah, macam blur-blur begitu kan. Tapi at the same time, saya ada rasa sedikit macam risau lah juga untuk bawa karakter tu. Lepas saya di pairing dengan Syafiq Kyle lagi. Tapi bila baca storyline juga tu, storyline dia sangat best, sangat menarik. Dia bukan jenis cerita-cerita yang klise. And then storyline dia dari first sampai akhir tu ada message-message yang boleh diterima untuk orang ramai juga. Saya mengimbau kayak menjerit saya. Saya mengimbau kayak menjerit saya. Dia ada feel kayak menjerit tu sikit zaman-zaman tu. Itu reaction pertama saya. And then saya teringat nak kerja dengan Syafiq Kyle. Saya rasa Syafiq antara pelapis yang sangat-sangat berbakat. Saya memang tak pernah pegang watak Mak Rempit lagi. Sebab waktu kita syuting ni pun banyak komen-komen orang pun diorang senang dengan penampilan Azam tu kan. So saya rasa it's a good opportunity untuk kita start promo kita punya filem ni kan. Watak Arash ni seorang pelumba motor yang pernah besar nama dia, and then one day
dia accident, dia tak boleh bawa motor dah, kaki dia sebelah paralyzed, pakai tongkat. Sebab frustration dia pasal apa jadi kat diri dia tu, buat benda-benda yang tak baik. Maksudnya tak baik untuk diri dia, ambil drugs apa semua. Untuk watak Jimmy ni, soal bujuk ada bagi beberapa reference, tapi saya ambil benda tu sikit dan saya blendkan dengan apa yang saya ada. Lepas tu saya study about Jimmy ni, saya baca skrip, saya tengok Jimmy ni macam mana perangai dia, kecil-kecil dulu dia macam mana, bila dah besar dia macam mana. Untuk karakter ni, saya belajar dengan betul-betul orang buta. Sama seperti karakter Ratna, saya belajar macam mana baca braille code. So dari sentuhan dia tu, dia banyak main dengan sentuhan. Sebab diorang tak boleh lihat, nampak kan, dari ekspresi muka sangat ketara. Sebab karakter Ratna, walaupun dia buta tapi dia sangat strong. Okey, dalam Malaikat Malam ni, abang sebagai Kamal, dan Kamal ni adalah ayah kepada Ratna yang bertanggungjawab sebenarnya, tetapi dia terlepaskan tanggungjawab dia. Jadi satu watak yang boleh dikatakan permainan dia deep jugalah. Apa yang seronok sangat dengan motor ni? Dengan bising. Bahaya lagi. Apa yang Mak Rempit nak sebenarnya? Weekend depan, Arzak Open 100. Standby. Buat payung lu orang dengan satu mata. Hai, saya Amin Hafiz. Saya memainkan watak bernama Boy. Watak Boy ni, dia seorang anak orang kaya. Mak bapak dia tak memberi dia perhatian sangat, cuma banyak kasih duit je. So, bila dia dalam keadaan sorang-sorang macam tu, dia pilih untuk masuk ke dunia rempit ni dan nak, orang kata, power tu. Dia nak orang pandang tinggi kat dia. So, dia guna duit untuk membuatkan orang pandang dia tinggi. Tapi sebaliknya sebenarnya orang sebenarnya angkat tinggi duit, bukannya Boy. Saya rasa waktu hari kami buat pot tu, di mana nanti akan ada perlumbaan berlaku tu lah kan. Ada lebih kurang 100 lebih ekstra yang datang daripada mak-mak motor, daripada ramai kelab-kelab motosikal datang bagi pertolongan kepada kami kan. Dan saya dapat koman lebih 200 orang kan. Rasa macam benda yang saya tak akan percaya seumur hidup saya kan. Ni saya mampu buat benda tu kan. Tapi sebagai seorang pengarah baru yang first time mengarah, saya nampak tak mengecewakan. Ada sesuatu yang disampaikan dalam filem ni mengikut cara dan cita rasa dia. Jadi dalam pembikinan filem ni, Syafiq tidak bertindak sebagai pengarah ataupun terlibat dalam arahan, kerana dia memberikan kebebasan sepenuhnya kepada Bujok sebagai pengarah untuk melahirkan filem ini mengikut cita rasa dia, mengikut konsep dia, mengikut visual yang dibayangkan dalam kepala dia. Tetapi dalam pada masa yang sama, mesej dalam filem ini besar. Pengajaran kepada anak-anak muda dan semua orang untuk mengetahui dan sedar tentang bahaya pemotoran yang illegal ni lah. Dengan itu saya nampak filem ini dia balancekan kedua-duanya dengan sangat baik. Kerana dia balancekan penceritaan, dia balancekan pengajaran. Kata cabaran sebenarnya adalah pengalaman saya sendiri lah. Kan? Semua bajet, semua yang diberikan, disediakan oleh macam Scoop, Viper, even Finas, Astro, banyak tolong saya kan. Tapi saya adalah seseorang yang saya penulis. Saya duduk rumah banyak. So for the first time saya nak kena communicate dengan 60 orang, 50 orang, 70 orang satu hari, satu malam kan. So untuk seseorang yang tak gemar sangat confront orang ni, benda tu memberi cabaran kepada saya. Tapi alhamdulillah semua orang tolong saya 100% lah untuk projek ini. Dia tak pedulikan adik dia, dia tak pedulikan hidup dia. So permainan tu lah macam mana saya nak bagi halus macam mana ke apa, itu yang saya, dia tak dekat skrip dia macam tak show langsung, tapi macam mana saya nak bagi dia ada layer-layer, itu saya rasa cabaran untuk saya, dan saya rasa saya patut bagi benda tu. Dan challenge untuk watak Azam ni pula, cerita dia kena bawa motor laju-laju. Saya ni pemandu yang berhemah, so saya agak challenging lah bila nak bawa motor laju-laju tu. Bila angin tiup muka kau, tutup mata kau. Apa jadi, aku protect kau.
Dekat set ni antara set yang paling best sebab semua dah berkawan. Macam contoh Syafiq Kyle saya dah kenal dia daripada zaman belajar dulu. Perjalanan untuk nak buat cerita ni mudah lah sebab semua dah berkawan, semua dah tahu apa nak buat, semua serius dengan kerja masing-masing. So kita orang bagi 100%. Ini first time kot saya kerja dengan dikelilingi orang-orang yang muda, orang-orang yang masih eager untuk membuat sesuatu kan. Saya rasa benda tu pun best juga sebab bila budak-budak muda ni, idea dia orang masih kuat, masih fresh dan semangat dia orang tu yang saya nak. Hidup mati dia orang untuk filem dia orang. Dia orang sangat-sangat sayangkan filem dia orang. Dengan Amir saya pernah bekerja, dengan Syafiqah saya pernah bekerja, dengan Justin saya tak pernah bekerja lagi, ini first time. But still okay sebab kita dah, sebelum kita start shoot kita dah ada script reading, kita dah ada pocket, kita dah ada rehearsal. So itu kita nak bonding sama-sama untuk dapatkan chemistry tu. Alhamdulillah sangat-sangat senang. Kerja filem bukan kerja senang kan, kerja susah. So maksudnya kalau dulu susah, sekarang pun masih susah. Lagi susah mungkin. So tapi saya nampak kerja keras tu. Saya suka dia semangat. Dalam masa yang sama kita masih dalam orang Melayu, kita orang Malaysia, masih ada adab, masih ada sopannya, so disiplinnya. Saya sebenarnya beruntung kerana pasukan filem Malaikat Malam ni walaupun mereka ni semua muda, DOP muda, kru muda, pelakon pun orang muda, pengarah pun orang muda, tetapi mereka menghasilkan dengan penuh semangat dan dengan penuh cinta. Dan disebabkan itu penggambaran berjalan dengan sangat lancar, tidak ada masalah-masalah yang besar, semuanya berjalan dengan smooth. Apabila saya melihat hasil akhir dia, saya rasa masa depan industri filem Malaysia ni cerah kerana kita ada pelapis pengarah-pengarah filem muda yang sangat berpotensi besar. Bujang ni saya dah kerja dengan dia daripada Sherif lagi. Tak ada masalah. Dia sangat particular dengan karakter yang dia cipta kan. Dan dia pun orang yang detail juga sama dengan Syafiq Yusof. Perasaan saya rasa selamat bila karya kita di bawah tangan orang yang menyayangi karya dia. Untuk set ni saya sangat bersyukur and then saya sangat happy sebab semua kru pun best. And then ada lagi adik-adik intern ni yang keluar dari kereta terus kena payung kan. Tu saya rasa macam wah, artis ke aku? Director yang sangat chill, Sofa yang saya pernah bekerja sama. So bila datang set tu, dia tidak rasa stress tau. Dia rasa macam, wah hari ni saya datang set, okay have fun, let's go shoot. Rasa vibe yang macam tu. Abang rasa kali ni abang syuting semua yang muda-muda. Idea muda, so vibe dia rasa macam abang pun muda. Bila saya meeting first time dengan director, apa yang director cakap, kalau kita merempit especially ada banyak benda yang risiko-risiko kalau tak pada diri kita, pada keluarga kita. Jadi saya rasa Malaikat Malam ni dia jadi satu epitome untuk permulaan kerjaya saya di mana saya combine sikit few of benda yang saya buat untuk filem-filem dekat luar dan saya buat dengan skop kan. Saya rasa ni percubaan pertama untuk tunjuk siapa Nazifuddin yang sebenar lah kan. Pada mulanya memang saya rasa Bujok kenapa nak buat cerita Mak Rempit. Filem motor ni dipandang negatif, akan ada kritikan, tapi dia beritahu saya dia sendiri adalah budak motor. Dia pergi kerja, balik rumah semua naik motor. Jadi ini cerita yang dekat dengan dia. Selepas tulis skrip, saya berpuas hati. Selepas filem ini habis editing, saya tengok, saya menangis tengok cerita ni. Sebab kita sedar yang kita suka menghukum budak-budak motor tanpa tahu asal-usul. Mak motor juga, mereka adalah manusia. Tak ada siapa yang bangun pagi dia nak jadi jahat, dia nak buat benda bahaya, tak ada. Kadang-kadang manusia kita tersepit dalam masalah yang membuatkan kita terpaksa melakukan perkara-perkara yang bahaya. Apapun kepada Bujok, saya ucapkan tahniah lah kerana dia telah mencuba sedaya upaya dia untuk melahirkan sebuah karya daripada imajinasi dia, daripada tulisan dia. Saya doakan mudah-mudahan filem ini mendapat respon yang baik dan sebagai satu stepping stone, batu loncatan kepada saudara Bujok untuk bergerak ke depan lagi di masa akan datang. Apa yang seronok sangat dengan motor ni? Dengan bising, bahaya lagi. Apa yang Mak Rempit nak sebenarnya? Go! Weekend depan, RZ Open 100. Stand by. Buat payung lu orang dengan satu mata. Untuk
adik-adik, untuk abang-abang yang bawa 18 kat highway ni, pecut semua ni, bawa laju-laju, race apa semua ni kan. Kita cuba try tengok cerita ni. Dia tunjuk point of view yang berbeza sikit. Tak memaksa hampa untuk insaf ke apa ke kan. Jarang berlakon cerita filem cinta. Dah lama tak ada cerita cinta kan dekat panggung. So try lah raya ni untuk enjoy filem Malaikat Malam. So saya rasa ini adalah new vibe, new energy daripada orang-orang muda, pembikin-pembikin filem muda yang menaikkan balik dunia pemotoran dalam filem industri kita. Filem ni bagi saya lebih kepada refleksi kepada dunia motor. Tidak menunjukkan dunia motor secara total. Yang ada cabaran dia, ada kisah pahit manis dia, ada sisi gelap dia dan ada sebab-sebab kenapa kejadian itu berlaku. Dan mungkin mesej dia ni agak serindung sedikit. You kena kupas sendiri, you kena buat andaian sendiri kerana dia merupakan satu filem refleksi yang agak deep sedikit lah. Saya harap apabila orang keluar panggung wayang tengok filem Malaikat Malam, mereka mengimbau kembali kenangan-kenangan lama, kisah percintaan yang dulu waktu sebelum kahwin. Mungkin bukan filem yang besar, tetapi jiwa filem ini besar. Dia adalah sebuah filem tentang mampir yang sedar. Dia sedang melakukan perkara yang bahaya, perkara yang salah di sisi undang-undang, tetapi kenapa masih merempit? Itu persoalan besar dalam filem ini yang mempunyai mesej yang positif. Tapi kalau anda nak tahu, anda kena tonton dulu filem Malaikat Malam. Apa yang seronok sangat dengan motor ni? Dengan bising ni. Bahaya lagi. Apa yang Mak Rempit nak sebenarnya? Motor ni akan ubah hidup kita. Kalau menang, Sam. Kalau kalah, jadi hamba hati. RZ open 100 standby. Wah payung lu orang dengan satu mata. Kau tahu kan, bendahara ni jahat dia macam ni. Kau takkan mati ni selagi kita tak capai target kita. Kau tahu perempuan itu hemat budak jelas sebulan yang siu, tahu tak? Wang, buat kau. Sebab kau adik aras je. Rempit macam kita nak sampai mampus kan susahkan orang. Ya, aku buta. Asal? Sorry ya, aku sikit lagi nak langgar kau tadi. Aku tak boleh stop rasa. Kalaulah abang tak ada, mungkin aku dengan ibu lagi happy. Apa jadi, aku protect kau. Okey? Kau mesti pelik kan? Aku ni buta, tapi aku suka melukis. Tolong pujuk Ratna, suruh dia balik. Bila angin tiup muka kau, tutup mata kau. Okey guys, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada kalian dan jangan lupa saksikan filem Malaikat Malam. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafiq Kal. Saya memegang watak sebagai Azam dalam Malaikat Malam. Hai, Assalamualaikum. Saya Q Haidar. Saya memegang watak Arash. Assalamualaikum. Nama saya Qudra Rashid. Saya memegang sebagai watak Jimmy dalam filem Malaikat Malam. Saya Tracy, memegang watak sebagai Ratna. Jangan lupa saksikan filem Malaikat Malam. Malaikat Malam. Malaikat Malam. Filem Malaikat Malam Pada 26 Mac 2026 hanya di Pawagam.